Lagu trend orang senang lupa. Lagu ni macam kata dia terbahagi, maksudnya kalau kita tengok dekat TikTok lah, ada lagu dia trend, ada lagu yang kita rasa macam evergreen. Kalau contohnya lagu-lagu yang trend ni, orang senang ingat, orang senang macam ikutan lah. Sebab tu dipanggil trend. Orang senang untuk belajar, untuk kongsikan, tapi orang senang lupa. Macam contohnya Pineapple dulu. Dulu fenomena, orang tunjuk kan. Dah ni mana hang ingat lagi? Tak ada dah kan. Hang pun 2023 hang tak buat dah. Orang buat trend baru pula. Mungkin joget-joget baru. Jadi untuk evergreen ni, dia kekal sepanjang zaman. Dia memang tak menjadi trending. Tapi kalau dia kena maksudnya time, dia akan trending. Tapi kalau contohnya untuk sepanjang zaman, dia ada. Orang masih dia ada pendengar dia ada punya, maksudnya bila jiwa yang dan masa yang untuk kita dengar. Tapi dua-dua tak salah. Maksudnya kalau contoh hang nak kerja untuk trend, hang buatlah. Trend tu sekadar hiburan. Nama pun sosial media ni sebagai platform hiburan. Jadi kalau hang nak buat apa-apa trend, itu terpulang pada hang. Jadi asalkan benda tu tidak merosakkan setiap apa-apa punya akidah lah. Okay, kalau ada klien main, mereka nak pilih untuk trending kan, aku akan suggest supaya dia cari orang yang buat trending. Lebih fokus pada buat evergreen lah. Kalau contohnya mereka nak buat juga untuk trending, aku boleh buat. Tapi kalau boleh aku nak orang tu nyanyi betul-betul, aku memang akan buat supaya daripada mereka tak boleh nyanyi, mereka kena menyanyi. Kalau mereka tak boleh nyanyi, aku akan buat benda tu jadi macam supaya mereka rasa macam memang susah lah. Bukan menjadi penyanyi satu benda yang mudah. Maksudnya orang tu nyanyi sebab tak adil lah pada orang yang tak boleh menyanyi, mereka nak jadi penyanyi. Ada juga orang tanya pasal K-pop kan, kenapa diorang senang diterima oleh satu dunia kan. Kalau kita tengok, itulah target mereka. Maksudnya akar mereka tu memang mereka target untuk worldwide. Dan mereka invest pun bukannya sikit-sikit. Mereka invest pun untuk worldwide. Jadi mereka dapat memperkenalkan satu produk tu secara worldwide. Macam kita sekadar, maksudnya orang kata buat apa yang termampu. Sebabnya kita bukan buat untuk worldwide, untuk lokal lah. Kalau kita buat untuk worldwide boleh, tapi kita kena mendapat satu team yang boleh membantu kita sampai worldwide lah.